masih lagi dalam rancangan Jalan-Jalan Cari Gaduh. Terusnya follow saya nak interview abang ni. Bang, woi, bang. Ina. Abang ni kat TV kan? Ya. Kau buat kat TV. Ibu abang. Dah. Jauh sikit bang, dia bau bang. Lupa bang. Dan anda bersama dalam rancangan. Kau tahu bang, Jalan-Jalan Cari Gaduh. Ya. Okey, jadi Zaid gua nak tanya lu lah kan. Raman tak dapat balik raya kat kampung? Mana tahu dia bang. Tahu lah tempat sini hari raya ni. Okey bang. Macam ni. Ya, perasaan sedih ke abang ni pasal tak dapat beli raya. Enam dah. Bang, mat gua sikit lu. Gua cakap lu ya bang. Gua lebih. Jadi gua rasa sedih juga abang kan pasal tak dapat balik raya ni. Pasal apa? Jadi kalau boleh kau nak buat ucapan abang macam TV bang kan? Jap. Lu rasa pada muka tak? Pada muka bang. Pada muka lu tak dapat balik raya kampung? Cik Gaduh lah bang. Lama dah tak? Dan jangan. Jalan-jalan Cik Gaduh. Ya. Okey lah. Lu buat ucapan lah. Boleh buat ucapan bang? Okey. Oh, kepada mak gua, bapak gua, kakak gua, adik gua, pakcik gua, saudara sebelah jiran sebelah rumah gua, penyantar peliharaan dia. Tidak lupa juga kat Cik Ma, Cik Am. Alah. Malam mak. Okey, kau nak ucapkan selamat hari raya. Sorry lah, gua tak dapat balik raya tahun ni pasal duit tambang tak cukup, Cik. Duit tambang gua tahu mana kau cicik, kau tak tahu. Cik Gaduh bang. Dan jangan. Jalan-jalan Cik Gaduh.